Okay guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, so aku nak cerita sikit pasal masalah brake system. Okay, brake system iaitu kita ada sebiji Honda City GM6 Pakcik ni sebelum ni ada masalah gegar. Okay, gegar bila drive, lepas tu ada keluarkan bunyi. Dia cakap bunyi bearing. No, bila aku dah test drive dekat highway, tayar dia makan tak rata. So alhamdulillah dia dah tukar tayar 4-4. So untuk masalah tu dah settle. Sekarang ni masalah nombor 2 pula, bila bawa laju, bila buat hard brake, hard braking, maknanya bukannya terus keluar ABS, tak. Maknanya bila time tengah buat laju, kita brake ada gegar. So aku cakap dengan pakcik ni, cik, selalu masalah tu daripada disc rotor ni dah bengkok. Alright. So untuk buat untuk masalah disc rotor bengkok ni, kita tengok balik dia punya disc rotor ni masih boleh di skim. So kita suggest kat dia skim disc and then tukarkan kepada brake pad yang baru. Brake pad dia pun dah nipis. Okay. So ni brake pad dia pun dah nipis. So yang ni kita proses nak buka and then pergi hantar skim dan kita masukkan brake pad yang baru dan kita gunakan brake pad Nissin lah. Okay. Original Nissin. Honda pun dia pakai original pun Nissin. Okay, itu saja untuk masalah kereta ni. InsyaAllah dah settle skim disc dengan tukar brake pad yang baru. Settle lah masalah untuk kereta Honda City GM6 pakcik ni. So boleh bawa kereta ni dengan selesa. Okay, itu saja untuk hari ni. Dan ada sebiji lagi, Iris pun dah nak siap. Tinggal ada masalah temperature switch baru kita start running. So yang ni pula ada masalah kereta. Okay, itu saja. Jangan lupa like, share dan komen. Kalau ilmu ni berguna untuk korang, tolong share-sharekan. Jangan lupa pula follow kami NAR Garage rapat-rapat. So apa yang penting, Yoka. Okay, Assalamualaikum. Bye.